pusaka akan terus kekal. Yang bertukar ganti ni penyandang. Jadi bila dia orang ni, bila pegang jawatan, menyandang pusaka, dia seolah-olah pusaka tu emak bapak dia punya. Kan? Dalam masa pemecatan yang di Pertuan yang ke-11. Dalam masa yang sama, dalam sidang akhbar yang sama, diumumkan pengisytiharan Yang Tuan yang ke-12, Tengku Nazaruddin. Satu, itu kesalahan kedua. Sepatutnya, apa yang dia buat, dia kena mencari pemangku. Jawatan tersebut harus dipangku. Jawatan Yang Tuan tu harus dipangku. Sementara mendapat benih. Benih ni siapa yang bekalkan? Benih ni 5 tuak tanah mengandung. 5 luak tanah, dia kena menghadap dengan 5 penghulu luak tanah mengandung. Nak minta, kita dah undang yang raja yang ada ini dah pecat. Jadi kita nak minta benih. Nak minta benih untuk menaikkan Yang Tuan yang baru. Itu tidak dibuat. Kan? Dan pula, bila itu kesalahan ketiga. Kesalahan keempat dia tidak melantik pemangku. Dan pemangku tadi, dia harus bertanya kepada 5 penghulu luak. Mengenal pasti siapa nak memangku. Jadi proses ni tak dijalankan. Itu yang saya kata, saya banyak tulis dalam Facebook. Dia orang ni dah beraja di mata, bersultan di hati. Tak fikir implikasi tindakan dia lebih daripada pintu rumah dia. Dia hanya bercakap tentang kepentingan diri dia. Tingkat-tingkat. Tingkat. Kepentingan diri dia, kepentingan aku penghulu luak, aku Datuk Undang. Kan? Itu saja. Jadi semua krisis yang berlaku ni adalah melibatkan apa? Adakah dia melibatkan tentang pemerkasaan, penambahbaikan sistem undang dan keadilan ataupun berdasarkan personality centric setiap susuk tubuh yang menyandang pusaka. Kepentingan diri. Itu. Kan? Pusaka tu, yang dia sandang tu adalah pusaka bergelar. Bukan hak milik dia. Dia mati, ada penggiliran. Akan diganti. Pusaka akan terus kekal. Yang bertukar ganti ni penyandang. Jadi bila dia orang ni, bila pegang jawatan, menyandang pusaka, dia seolah-olah pusaka tu emak bapak dia punya. Kan? Sekolah dia, onyang dia punya. Dan dia boleh buat apa suka. Dia ingat dia boleh buat apa suka. Itu yang berlaku hari ni.